Okay, hello everyone. Welcome back to my channel and my vlog. Okay, kali ni aku nak bawa korang pergi day trip travel bersama aku dan juga adik-adik aku pergi Singapore. Sekarang aku masih kat rumah lagi pukul 7. Aku punya bas akan bertolak pukul 12 something kot. Tak ingat, tapi aku 12 macam tu lah. Jadi sekarang ni aku nak prepare makanan sebabnya aku nak day trip je. Hari ni kita pergi day trip je, pergi Singapore. Jadi apa preparation aku untuk pagi esok sebelum masuk Singapore adalah roti sardin. Jadi lepas ni aku akan masak sardin ni dan aku akan masukkan dalam bekas lah untuk aku bawa ke Dalki nanti. So lepas ni if anything orang cakap, bapak kau daripada Singapore, pernah ke masuk Singapore? Yes, aku pernah masuk Singapore, brother. Sorry, aku pernah masuk Singapore. Lepas ni aku boleh flex, bapak aku daripada Singapore and aku pernah masuk Singapore waktu sekali je. Okay, so ini aku punya barang. Aku bawa ni fan hand kalau aku panas. Aku tak ada electric punya tu, so kita manual je lah, kita guna apa yang ada. So and then aku ada bawa tripod. Of course aku nak buat video and tak gambar semua senang, so tripod is a must. Ambil yang paling penting adalah wise. Okay, wise. Aku pergi mana pun pakai wise, di mana hatu pun aku pakai wise juga. Lepas tu aku bawa power bank. Power bank ni sebenarnya tak berapa nak cukup sangat untuk aku sebab aku ada dua phone, which is satu personal lah, iPhone, satu lagi Samsung ni untuk aku buat vlog. Jadi tak berapa nak cukup untuk aku. Lepas tu aku bawa beberapa sos cili. Risau weh kalau sos cili dia orang aku tak kena dekat aku, macam mana? Aku tak nak. Oh ya, pasport aku Elin bawa daripada rumah kampung lah, sebabnya aku lupa nak bawa ke sini. Sekarang jom ikut aku masak sardin. Hai, kita orang sekarang dekat Teluk Intan tengah tunggu bas. Sekarang ni bas mana? Kata gerak 10.10, tapi dah pukul 10.10, basnya tak ada. Di mana basnya? Mogo sipo, arora sayo, kimi itu no yaiba. Kita orang dah naik bas. Doakan aku nak pergi kat sini. 300 lah tapi. Basnya delay setengah jam, tapi dia punya driver bus handsome, so dimaafkan. Kalau aku boleh pakai pelator boleh ke? Aku nak kat sini tu. Tapi 3.9. Hello guys, sekarang kita ada dekat Larkin. Aku dah berjumpa dengan mereka berdua dekat Larkin. Kita orang berjumpa tadi pukul 5.30 macam tu lah. Lepas tu kita pun siap-siap tukar baju and make up. Bahaya gila.
chicken. Muka-muka kelaparan. Penat berjalan weh. Haikal so pun sedap gila weh. Dah kenyang. Sekarang kita orang nak cari makanan lain pula. Ayo. Finally. Let's go. Rasa. Kalau tadi muka masa-masa pergi sebab kelaparan. Sekarang semua orang dah makan. Kita makan dekat restoran Zam-Zam. Not bad. Tak angin. Minta buat kat rumah. Alhamdulillah. Oh. Dah jam keluar. Sedap kan? Tapi coklat dia kuat sangat. Alah, rasa strawberry. Kau rasa ada marshmallow ya atas dia. Marshmallow dia yang sedap. Kau rasa bawah tadi. Pekat weh. Pekat. Kita kat mana sekarang? Kita dekat Haji Lane lah guys. Kenapa dia nama Haji Lane? Sebab dia dah haji. Woi, dah dekat dah. Ya Allah. Nak ambil gambar yang tu. National Gallery. Seberang. Tak bapak lah nak ni. Bunyi yang mantap. Ya, aku dah tak boleh jalan. Serius ya, aku dah sakit kaki. Kaki dah sakit. Basic kaki kau okey? Lelaki. Ni level 2. Kepala aku berpusing weh.
Wah, jangan-jangan guys. Dekat Malaysia boleh datang. Ada 2 kali aku datang. Satu dengan Hani, satu Hani seorang. Sebenarnya kan dia ada kurang sesuatu kat sini. Abah apa antara orang-orang terawal waktu kewujudan Singapura abang. Patut abang kena ada. Sebab kita dah masam. Tolong nak juga. Demi kesejahteraan. Anak awam. Oh. Sembur ke bawah ni. Mungkin sembur straight. Kaki dah sakit. Lagi sekali perfume saya yang berharga RM83 sia-sia saya beli sebab tak bawa lagi. Hari waktu raya pun begitu juga. Beli mama jadi jaga itu. Lawa. Inilah botol PSO guys. Daripada semalam. Semalam isi ais. Tengok. Sekarang tiba-tiba sekarang sudah pukul 2.17. Diorang isi ni lepas semalam. Tengok. Tok dalam ni. Nampak? Ada ais lagi. So, kami haus. Bila penat-penat macam ni, haus, air kosong are the best. Paling sedap. Tak pun air manis pun. Air kosong. Tak lagi, kita akan ambil gambar kat atas ni. Tapi, ya Allah, aku tengoklah posting badan dia. Baca bagi berpandang atas. Apa kau itu? Dia tutup mata lah. Tak suka mungkin. Nampak dia video. Tengok. Oh, okey. Cuba kaki kau segini lah. Macam tu. Malu ni. Kau tengok. Kau tengok weh kau dia orang weh. Seorang terkangkang, seorang macam ni. Kalau outcome dia tak cantik juga aku tak tahu. Tengok. Boleh tak? Oh ya, aku nak tunjukkan korang hari ni aku dah berapa step. Tengok ni, hari ni aku dah 12,000 step. Dan masih pukul 12, masih pukul 2 lagi. So ada banyak lagi masa sebelum kita balik. Aku tak tahu apa akhirannya berapa ribu step nanti. Aku nak ada 8 tempat. Tadi baru 1 kan buat benda ni. Ada ke 7. Asal dekat Bugis Street tak nak buat. Sebab tengah sakit hati. Jilin tadi. Haji Lane ada. Aduh, Haji Lane ada, Arab Lane ada, Bali Lane ada. Mana video tadi?
Dah tak payah lah. Memang aku lah. Tadi makan nasi goreng saja dah RM28. Nasi goreng ni. Lepas tu ais kosong dia RM2. So makan tadi RM30. God damn RM30 makan kat kedai mamak. Aku lah walaupun sebagai orang yang baru masuki dunia macam ni kan, tak payahlah nak day trip. Tak bagus lah day trip ni. Not recommended. Satu bintang. Tak suka. Bateri jadi drain. Bateri drain gila nak ram. Belakang aku kat Singapura, aku nak nyanyi lagu Inggeris. Lagu Inggeris ni macam ni. Kerana kau satu-satunya cinta, aku yang paling ku damba. Karenamu hilang namanya untuk menikmati koman cinta. Aku akan setia selamanya selagi masih bernyawa. Ulanglah sama dia. Tengok. Okay, inilah saya punya profile picture. Okay, tak ada game pun. Tak ada back. Ni je. Hop. Tengok. Okay. Betul tak dapat. Tadi handsome siut. Karena kau satu-satunya cinta. Hey, Spiderman gue. Spiderman. Cara untuk kita tekan untuk jalan kaki dekat traffic light. Tak payah tekan. Caranya adalah wave. Sudah ada belajar? Mem. Ji. Excited lah. Kita cari apa sekarang? Kita nak cari ni, berhenti kepak. Berhenti kepak. Dekat situ. Daripada pagi kita orang cari. Hentian kepak. Hentian Tak jumpa. kepak. Finally dapat jumpa juga kat situ rupanya. Hentian kepak. Stop. Yang di Nampak viral Abah makan kan. dulu. Tak boleh habis lah kau. Patutnya Singapura ni kena letak tugu muka Abah.
Sebab Abah adalah antara OG Singapura. Poya lah. Udahlah, tak payah malu lah aku dengar. Tak payah habis cakap benda yang sama je ni. Orang patutnya beratur kat situ. Tapi aku tak tahan nak panas dia. Ya Allah. Weh, Dan terus. siapa tahan panas-panas kat situ weh? Hidup lah kita ni memang. Yang pentingnya bukan orang Bagan Datuk lah. Sebab Bagan Datuk sejuk. Poya. Sebab ada Abah kat situ sejuk. Aku penat lah. Yang penting kita nak makan Wingstop. Wah, finally. Wingstop, Wingstop. Ya, finally kita orang dapat apa yang kita orang nak. Wingstop. Ya, ini dia. Okay, dah dapat dah. Lepas tu satu lagi air tu kita masuk dalam ni. Weh, takkan kau seorang je minum air? Tak adalah. Aku ni sikit je. Dia kata Tugu tu bapak kita orang. Just here. Dia fikir dia siapa. Aku tak tahu ni bangunan apa. Tapi confirm famous. Tapi sorry, aku tak tahu. Yang pasti kita orang jejak. Ini rasanya ini kot angka yang viral. Aiskrim dia $2. Sedangkan aiskrim orang lain $3. Tapi dia seorang je yang jual $2. Aku rasa Uncle ni punya aiskrim. Kalau aku tak salah lah. Ji, belanja lah Ji. Saya nak bayar ni. Kalau ada guna cash ke? Tak ada nampak apa-apa ni. Macam banyak? Tak bisa bahasa Inggeris. Cakap cash only or card? Macam tu. Tanya. Tapi aku rasa ni cash lah. Cash. Any currency you can take. Oh, tak apalah. Rasanya tak ada rezeki kita lah. Let's go, kita meneruskan perjalanan kita. And by the way, itu bridge. Aku tak ingat apa nama bridge tu. Tapi bridge ni pun famous juga. Ramai yang ambil gambar kat sini. Ya, kita kena pakai payung. Sebab kita sekarang ni akan melalui jambatan. Aku tak tahu apa nama jambatan ni. Tapi sangat-sangatlah panas. And tak sanggup lah aku. Aku nak pakai payung pula. Biar dia orang yang tak pakai payung. Masih sabar. Benda kau orang merepek ni. Sabar di sana. Yang gampang menyerah. Kamu bisa juga jadi karya dua. Ini apa tak nak? Aigo. Sekarang ni kita orang tengah beli gift. Tadi kita orang tak boleh beli dekat murah tadi. Dekat sana tak cukup murah. So kita orang tak beli kat sana sebabnya masa tu macam hell sikit. So kita beli kat sini, dekat Million Park. Mak aku peluk. So a bit mahal lah bagi aku. Okay lah. Kitchen ni beli 6 $40. Duduk mana? Duduk dekat sana. Dia nak tak? Dah panggil dah. So 10 kau nak berapa? 6 kan? 8. 8. Dia kata dia nak bagi kawan. Dia Nak beli tak ni? 8 satu kau nak berapa? Kapan? bawa banyak apa dapat? Adik kita belanja. Ada orang belanja. Fresh juice. Aku nak. Ya, sana. Sana eh? Watermelon. Orange. Aku nak watermelon. Nak tu.
Jangan risau, watermelon RM4.90 je. RM4.90. Nak bayar pakai kad. Sini nak tahan. Ya Allah, aku baru nak lari. Kau ni. Buka je lah QR. Kenapa kau tak nak pakai Wave? Tak, boleh pakai. Okay, aku duduk Saya kejerit je nama kau. Alright. Wah, ada orang tu belanja. Wah. Boya gila. RM17 je. RM11 je. Thank you, PG. Weh, loket. Nanti bagi aku yang gambar. Oh, ya dapat juga. Wah, sini. Wah. Nah. Tolong cocokkan. Hey. Terima kasih. Sedapnya. Hai korang, kita sekarang dekat Maria Park. So kita mau jumpa lion. Ya, tu dia. Ramai gila orang weh, aku tengok ni. Datang sini bawa payung tengok bawa payung. Sebab aku sumpah panas gila. And then kita ada air. Tadi PZ belanja kita orang air. So okey lah sikit. Tapi kat sini dia panas-panas, dia ada angin tau. Tak macam kat Malaysia. Malaysia panas tak ada angin. Kat sini panas tak ada angin. Dia cuma macam bahang je lah. Macam matahari kau. Gitu. Kita kena melindungi muka kita pada matahari itu je. Tapi angin okey. Aku tak keluarkan lagi pun. Aku main kipas. Kipas tangan lah. Sebab angin ada kot. Apa aku nak keluarkan kipas? Okey lah. Kita orang nak pergi ke kapal atas bangunan tu. Panggil apa ya? Yang ini. Tu. PC terus sikit. Yang itu. Apa buka PC? Nampak oi. Yang ini. Aduh, muka PC ada kat sini, dia tak fokus lah. Ya, kita orang nak pergi sana dengan menaiki basikal. Ya, ding. Let's go. Kan, itu namanya apa ya? Lupa dah. Kalau kau nak tahu, kontraktor bangunan ni bapak aku. Ish, tak habis. Abaikan orang, abaikan. Aku dah bosan lah dengan benda ni. Okeylah, jumpa lagi nanti, okay? Bye. Sekarang ni kita orang dekat Marina. Macam korang nampak sebelakang kita tu Bayfront. Bayfront ke Bayfront? I don't know. Dah sampai tu sana. Kejap. Jangan denda. Jangan buang sampah masyarakat kan? Ni ada semua ada batu kan? Okay korang. Letak ni. Dah. Macam ni kan? Jeru pakai. Kita naik basikal guys. Naik basikal di Singapura. Sind das diese Bänke?
Wah. Jemand dachte mal hier am Boden, aber Lawa kan. Kita orang dah terlalu penat. So kita memang nak bergambar dekat tempat terakhir ni, Garden of the Bay ni. Kita cuba datang sini nak tengok light show saja. And then kita akan balik. Kita tak katakan stay lama-lama. Sebab itu dah penat, sumpah penat. Dengan air dah, air tu jumpa air minyak-minyak. Air dah habis. Kita kehausan. Semuanya lah. Jadinya kita datang sini untuk night show saja. Jadi apa yang aku cakap aku ikut lah. Supaya aku dah penat sangat. Kita punya energi dah zero, negative zero rasanya. Tapi kita gagalkan juga datang. Padahal datang jauh-jauh kata-kata datang Garden of the Bay ni. Sebab lah ada berat kan. Macam sayang aku nak buat datang. Tengok light show macam tu. Jadi so ya, itulah. Sampai sini je lah kot kita punya. Sampai sini sajalah kita punya Singapore kita orang. Itulah kot nak cakap. Bye. Terima kasih kerana menonton. In celebration of Singapore's birthday, we present Songs of Singapore. So pick a spot, grab your cameras and enjoy the show.